Segelintir penyokong pastinya mempersoalkan ketiadaan pemain MVP Malaysia Arif Aiman Hanafi ketika ini. Kecederaan yang dialaminya semoga tidak parah dan bisa beraksi melawan Melbourne City FC dalam lanjutan ACL Elite minggu ini. Namun pengendari Johor Darul Tazim JDT, Hisko Munoz mengesahkan ayam tambatannya. Arif Aiman Hanafi bakal terlepas beberapa perlawanan bersama pasukan itu selepas masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan yang dialami. Menurut pengendali kelahiran dari Sepanyol itu, JDT kehilangan pemain terbaik di Asia dan sudah tentu ia amat menyedihkan terutama penyokong Harimau Selatan yang tidak dapat melihat kelibat Arif Aiman beraksi dalam tempoh belum pasti untuk dia kembali beraksi. Kami sentiasa gembira apabila Arif Aiman turun beraksi di padang sama ada bersama skuad kebangsaan dan JDT dan situasi sekarang kami kehilangan pemain yang penting buat kami dan berharap proses pemulihan kecederaan yang dialami berjalan dengan baik. Malah kami berharap Arif akan kembali beraksi dengan lebih bertenaga namun perlu tunggu dan tidak pasti bila dia akan beraksi dan skim bola sepak ada ketika prestasi terbaik dan juga bersedia untuk berdepan masa kesukaran yang tidak boleh dielakkan. Apapun kami yakin Arif sedang berusaha dengan bantuan pakar perubatan untuk kembali beraksi dan untuk pengetahuan semua saya tidak dapat informasi mengenai status sebenar kecederaannya tapi apa yang difahamkan kecederaan dia tidak boleh dimaklumkan kepada anda, katanya. Mengenai kemenangan 7-1 ke atas Melaka FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri malam tadi, Munoz jelas berpuas hati dengan persembahan positif anak buahnya selepas tempoh rehat 2 minggu untuk memberi laluan kepada skuad Harimau Malaya beraksi menentang Nepal dalam aksi kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional, Bukit Jalil, 18 November lalu. Katanya, barisan pemain JDT kembali beraksi dengan bertenaga dan mempamerkan aksi permainan berintensiti tinggi untuk memburu kemenangan dan ia juga meningkatkan lagi keyakinan dan motivasi pemain bagi menghadapi Melbourne City FC dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite Akli Stadium Resitangular Melbourne, Selasa ini. Bermain di gelanggang lawan pastinya cukup sukar apatah lagi tanpa pemain sayap sensasi JDT yang mengalami kecederaan itu. Statistik terakhir dari perlawanan kedua klub tersebut berpihak pada JDT. Melbourne City FC kalah 4-1, sedangkan JDT menang 7-1. Tapi harapan kami semoga JDT membawa 3 poin nanti, kata Ashraf. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.